Macam mana pun kamu sayang, dia bukan milik kamu. Jin dengan manusia tak boleh bersatu dan tak boleh bercampur. Kerana jin diciptakan untuk jin, manusia diciptakan untuk manusia. Allah adakan barzak pemisah antara alam kalian dan alam kami. Banyak orang terpedaya sehingga mengambil jin jadi kawan. Dan bila dia damping, nanti dia akan buat supaya kita tak percaya dengan semua orang. Kita hanya percaya dengan dia. Dia akan buat kita murung, kita berahsia daripada keluarga. Dan akhirnya kita cakap seorang-seorang lah. Kalau dia cakap seorang-seorang, mental lah. Macam orang-orang yang jenis kahwin dengan bunian ni, mana ada cakap dengan orang, pinggan dua cakap seorang-seorang. Dan akhirnya orang tengok pandangan orang awam, mental. Tak apa, kita kelirkan insyaAllah. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسه إن الله سيبتله إن الله سيبتله إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسد ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون ربي موسى وهارون ربي موسى وهارون إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Al'anuka bi la'natillah. Bismillahi Allahu Akbar. Ukhruj ya Allah.